Hi guys, welcome back to my channel. Iki di sini. So hari ni Iki akan unboxing Iki punya kad yang Iki beli, iaitu kad Golden Starry. Iki katakan si salah satu waifu Iki juga. So Iki buat video ni just untuk ganti Iki punya video masa hari Sabtu tu. So tanpa masa tu kita tengok. Give them grand hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. So jom kita buka. So dalam ni Iki ada beberapa kad, iaitu kebanyakannya memang banyak lah masuk Iki. Kebanyakannya kad-kad macam kad Rika lah. Korang tahu Rika? Ya, Iki lupa pula nak ambil gunting guys. Apa Iki cuba buka tanpa membuka gunting, boleh? Okay. So Iki beli kad ni dalam berapa lebih 200 lah, lebih kurang. Ya, lebih 200. Ni letak dalam plastik. Iki buat video ni pun sebab ini untuk video pengganti hari semalam, hari Sabtu. Okay, dia bungkus dalam pack. Oh damn, bagus ke untuk Iki tunjuk kat korang? Dia agak sedikit besar sebenarnya guys. Tak apalah, kita buka kat belakang. Oh sorry guys. Okay, jom kita tengok kat apa yang Iki beli. Okay. Oh tu dia guys. Naoto Mori. Kalau korang tahu, ini dari cerita Charlotte. Iki ambil ni sebab Iki tengok cerita dia. Iki tengok cerita dia yang agak bagus sebenarnya. Cerita dia memberi kita pengajaran. Ya. Oh ni kita ada kita punya waifu. Macam korang tengok dekat Beniki. Salah satunya ada Rika. Ni dia bagi free gift guys. Ni tidak tahu Iki beli berapa guys. Naoto Mori ni. Dalam 15 jam tu. Entahlah. Alright, nice. Oh ni ada apa ni? Apa ni? SZR. Oh, ZR Rika. Ni salah satu kad yang susah nak jumpa dah sekarang guys. Ya. Nice. Iki beli berapa pun kita pun tak tahu. Tapi harga jackpot lah. Okay, nice. So kita ada kad ni. Oh ni SSR lama ni guys. SSR lama ni susah juga sekarang nak cari guys. Oh cantik guys, Rika. Okay, nice. So kita ada ni guys. Salah satu PTR yang susah sekarang nak jumpa guys. Mungkin market dalam 70 ke 100 sekarang. Nice. Oh cantik lah guys. Cuma kamera Iki yang kurang sebenarnya. Tu. Oh comel lah. Dengan mata kuningnya tu guys. Korang kalau gila dia punya sleeve. Ni cerita apa guys? Iki tak tahu. Kalau tahu just tulis kat komen ya. So inilah yang paling menggegarkan. Tengok ni macam dia buat custom ni guys. Tengok. Ni slab dia buat custom berkaitan dengan nasi. Ni boleh buka kan sebenarnya kan? Sekejap Iki nak cuba buka. Dia boleh. Tengok dia buat sendiri ni guys. Oh damn. Iki pun tak tahu buat macam mana. Tapi inilah PTR. Oh nice. PTR sekarang mahal guys. Nak yang PTR lama-lama ni guys. Mungkin market dalam 100 guys. Iki dapat harga 70. Itu pun Iki tawar lagi. Tawar guys. Nice. Terbaik. GG. Jadi inilah kad-kad yang Iki beli. Kita ada PTR, kita ada SSR, kita ada SCR. Ni pun harga kalau kita gabungkan Iki beli dalam 200 lebih guys. Nice. Mantap. So macam tu saja untuk video pada hari ini. Minta maaf sangat pendek, tapi tak apa. Nanti Iki akan buat video game macam biasa. So semoga korang suka dengan video pada hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan like. Itu akan semangat membantu Iki untuk membuat konten yang lebih menarik. Dan kalau korang ada game apa-apa yang nak disuruh Iki main, just tulis kat komen. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Started as a whisper,
message from a new world.